Hana 27 tahun, baru 2 tahun kahwin dengan Firdaus. Mereka duduk rumah teres sederhana. Kawasan sunyi sebab banyak rumah kosong. Lama menunggu, Hana akhirnya disahkan mengandung. Tapi sejak malam pertama, ada benda pelik jadi. Tengah tidur, dia terbangun sebab rasa ada hembusan dekat telinga. Macam ada orang bisik sesuatu. Firdaus masih lena sebelah. Hana cuba fikir, mungkin mimpi. Beberapa malam lepas tu, perut Hana selalu macam kena usap. Dia cerita kat Firdaus, tapi Firdaus anggap Hana terlalu fikir pasal kandungan. Masuk bulan kedua, benda pelik jadi di siang hari pula. Kadang ada bau darah dari bilik tidur, tapi bila masuk dalam bilik, bau tu hilang. Malam-malam, dia dengar suara budak kecil ketawa kat ruang tamu. Nak kata bunyi dari rumah sebelah. Masalahnya, kiri kanan rumah kosong. Firdaus pasang bacaan doa. Setiap kali bacaan tu bergema, Hana jadi makin tak selesa. Dia muntah tak henti sampai badan dia lemah. Bulan ketiga, Hana mula nampak kelibat perempuan tua renung tepat kat perut Hana. Setiap kali kelibat tu muncul, bayi dalam kandungan bergerak kuat, macam memberontak. Firdaus bawa Hana jumpa ustaz. Ustaz bagi air penawar. Bila Hana minum, dia muntah. Ustaz cuma cakap, kandungan ni ada yang jaga. Masa kandungan 6 bulan, Hana selalu terbangun di ruang tamu yang menghadap pintu rumah. Mungkin Hana berjalan masa tengah tidur. Firdaus panik. Dia berjaga malam nak tengok apa jadi sebenarnya. Satu malam, dia nampak bayangan hitam merangkak naik katil, tunduk ke arah perut Hana. Dia nak baca doa tapi suara tersekat, langsung tak keluar. Dia hanya diam sampai bayangan tadi pergi. Masuk bulan ke-8, Hana mula dapat mimpi yang pelik. Bayinya bercakap, "Ibu, tolong aku. Dia nak ambil aku." Sejak tu, perut Hana bergerak lain macam. Tak seperti biasa. Macam ada benda nak tolak bayi dari dalam. Hospital kata bayi sihat. Tapi setiap kali imbasan, wajah bayi kabur. Tak pernah jelas. Hana makin lemah. Muka pucat, mata lebam. Sampailah satu malam, Hana rasa perut dia kosong. Tak ada tendangan, langsung senyap. Mereka bergegas ke hospital. Doktor ulang imbasan banyak kali. Doktor kata, "Puan Hana, rahim puan kosong, tak ada kandungan." Hana meraung, dia tak percaya. Firdaus cuba tenangkan, tapi skrin jelas tunjuk rahim tu kosong. Balik rumah, Hana tetap rasa bayinya masih ada. Beberapa minggu kemudian, Hana nampak makin pulih. Gangguan hilang. Firdaus lega. Tapi Hana, setiap malam, dia masih dengar bunyi halus macam bunyi bayi bernafas dekat telinganya.